Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita sudah masuk 11 Mac 2026, hari Rabu, dan lebih 24 jam telah berlangsungnya insiden yang berlaku ke atas saudara kita, sahabat kita, iaitu Cikgu Chandra, di mana rumah beliau telah diserang oleh penjenayah yang melakukan jenayah menceroboh, memecahkan pintu grill kereta beliau dan mengancam keselamatan beliau dan keluarga di Puchong. Dan seterusnya, tak sampai 24 jam selepas itu, pada jam pukul 3 pagi kemarin telah berlangsungnya satu insiden membakar ketiga-tiga biji kereta milik Cikgu Chandra, dan hanya satu telah total loss. Dan ini satu perkara yang begitu membimbangkan kita, dan mesti kita berpendirian secara tuntas tanpa mengira siapa pun kita, sama ada kita orang Melayu, orang Cina, orang India. We have to stand very stern, very firm, kesatuan, iaitu kita menolak sebarang usaha keganasan, unsur-unsur gangsterism, ekstremism yang cuba bertindak dengan tangan sendiri jika ada apa-apa berlaku sehingga mengancamkan keselamatan. Teman-teman yang saya hormati sekalian, jom kita dengar apa isi hati suara Cikgu Chandra sendiri bila memperlihatkan dukungan penuh seluruh rakyat Malaysia. Walaupun diancam keselamatan beliau dan keluarga beliau, beliau telah bersuara dengan begitu tegas sekali. Ikuti apakah pandangan Cikgu Chandra yang terkini berdasarkan hantaran voice note di WhatsApp yang dihantarkan kepada kami di Harakah. Okay, selamat pagi brother. I cannot text lah, banyak benda tengah berlaku. Cikgu, hari ni saya rasa feel better. Tengah buat kereta-kereta semua for my transport all. And then my family pun is getting better. Support yang banyak juga. And Malaysia kini ada call saya, cikgu ada akan stop ke lepas insiden ni? Saya cakap, tak. Ni telah menaikkan semangat saya untuk lebih banyak lantang akan bersuara mengenai isu-isu kuil pencerobohan tanah, kuil haram, dan termasuk gangsterism. Saya tak akan gentar. Dan satu lagi, kalau boleh posting ke brother, cakap dengan rakyat Malaysia, mesej daripada Cikgu Chandra, saya tak akan berpindah ke mana-mana, saya tak akan lari dari kawasan tempat saya, sebab saya rasa hampir keseluruh masyarakat Malaysia sedang menyokong perjuangan Cikgu Chandra ni. Thank you brother. Anything, just update me. You take care. God bless you. Kepada pelaku yang melakukan jenayah menceroboh dan membakar, awas, kita sebagai rakyat Malaysia satu hati untuk terus mendesak agar tingkah laku tidak tanduk penyayah ini dapat ditangkap dan diberkas segera oleh pihak berkuasa. Kita mesti berikan sepenuh kepercayaan kita kepada pihak polis untuk mengambil tindakan sewajarnya. Kita tak boleh biarkan perkara ini menjadi suatu perkara yang kebiasaan. Jika ini dibiarkan tanpa tindakan tegas oleh pihak polis, kita bimbangi pihak-pihak yang seterusnya akan terus diancam keselamatan dan juga nyawa mereka. Teman-teman, bukan kita nak tahu, dahulu sudah berlaku kes tumpah darah dan juga nyawa individu bernama Adib. Keluarga Adib juga terpaksa menanggung derita emosi dan juga perasaan mereka dan juga fizikal mereka sendiri kerana terpaksa kehilangan keluarga yang mereka sayang yang sedang bertugas sebagai bomber di suatu insiden di kuil sivil beberapa tempoh yang sebelum ini. Dan hari ini sentimen dan juga baranya begitu membarah, dan pastinya kita minta kerajaan Madani Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, juga perlu bertindak melalui task force yang telah dibuat di Kementerian Perpaduan dan sebagainya. Perlu ada penyelesaian tuntas, dan paling penting sekali ialah sebarang tindakan ganas, ekstrim, gangsterism ini mesti ditolak sama sekali oleh kerajaan dan juga semua rakyat menolak, kerana kita tidak mahu bahawa ia boleh memecah belahkan masyarakat, ia boleh mengancamkan kedaulatan dan juga ketenteraman awam. Ini semua tidak boleh berlaku, guys. Dalam masa yang sama, kita mesti menegakkan undang-undang. Hak tetap hak, perkara batil tidak batil, perkara yang tidak mengikut undang-undang mesti ditegakkan. Ia adalah dua perkara yang berbeza. Menjenayah
penjenayah melakukan jenayah ini tak boleh sesekali kita biarkan walau 1 minit sekalipun kita boleh biarkan mereka terus bergerak bebas dalam masyarakat kita. Ini adalah merupakan seruan kepada seluruh rakyat Malaysia agar kita satu hati dalam isu kes insiden melanda kereta dan juga kediaman Cikgu Chandra, dan kita ucap tahniah dan syabas Cikgu Chandra kerana terus utuh, terus bersemangat untuk mempertahankan hak beliau dan juga istiqamah untuk menyatakan kebenaran. Sedikit sebanyak ini membuka mata semua pihak untuk terus kekal berani, untuk terus bercakap benar, untuk terus tampil ke depan untuk membetulkan keadaan bila mana ancaman dan juga bahaya boleh menimpa sesiapa sahaja yang berkata benar, tapi itulah harga yang mesti kita bayar, dan kerajaan ini betul perlu bertanggungjawab untuk memastikan ketentraman awam terus berjalan dan berlaku. Apa pendapat korang tentang apa yang sedang berlaku ini? You guys sokong tim Cikgu Chandra ataupun sokong untuk terus memberikan dukungan penuh dan sokong untuk penjenayah segera ditangkap, atau korang mempertahankan penjenayah yang menceroboh? Tepuk dada, tanya akal, fikiran yang waras, tanya iman dada. Salam Ramadan al-Mubarak. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.